telah mendapat mandat daripada Mahkamah Perdana Menteri untuk mengatur gerakkan pasukan perubatan yang lebih menjurus kepada Hospital Medan yang memerlukan kepakaran yang sebagaimana yang telah dimohon oleh kerajaan Myanmar susulan daripada keadaan gempa bumi yang melanda negara tersebut. Dan hasil daripada itu, kita telah membentuk satu pasukan perubatan yang terdiri daripada pakar-pakar, iaitu pakar bedah plastik, pakar ortopedik dan juga pakar bios, beserta dengan pakar perubatan dan juga anggota-anggota perubatan yang lain, dibantu oleh anggota kejuruteraan dan sokongan bagi membentuk satu hospital medan di kawasan yang telah diberikan kepada kita oleh kerajaan Myanmar. Tahap perubatan yang akan diberikan adalah pada level 2, tetapi kali ini dianya lebih menjurus kepada keupayaan pembedahan di medan, di mana seperti yang kita maklum, dalam keadaan gempa bumi memang terdapat banyak kecederaan yang melibatkan patah dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga kita dimaklumkan oleh kerajaan Myanmar yang fasiliti kesihatan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan akibat gempa bumi yang berlaku. Oleh itu, dengan adanya Hospital Medan yang kita bentuk ini nanti akan membantu mereka untuk mengurangkan kesan ataupun memastikan segala pembedahan ataupun proses perawatan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Keseluruhan kita 69 anggota yang sebagaimana yang saya maklumkan tadi daripada pegawai, pakar dan juga anggota perubatan dan termasuk juga daripada kejuruteraan. Sebagaimana kita tahu, keadaan sekarang bekalan dari segi bekalan air, makanan dan sebagainya malah terhad. Jadi kali ini kita akan pastikan bila kita melaksanakan misi yang dirancangkan itu nanti, segalanya telah dipersiapkan daripada sini, di mana kejuruteraan akan memastikan bekalan air bersih dan dari konsep penyelingan dan juga perawatan air yang sempurna. Di samping itu juga, kita juga perlu memastikan bekalan kuasa elektrik untuk beroperasi di medan, serta memastikan juga bekalan oksigen yang mencukupi. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita akan melaksanakan pembedahan. So, kita sudah dimaklumkan pun memang bekalan yang ada amatlah terhad. Jadi kita memang persiapkan segalanya daripada Malaysia. Kita merancang untuk melaksanakan operasi ini untuk tempoh satu bulan yang pertama, dan selepas itu akan berasaskan kepada orang kata pemerhatian di lapangan dan keperluan yang mungkin diperlukan seterusnya. Tapi buat masa ini memang apabila kita diberi arahan, keperluannya adalah untuk 1 bulan, untuk 30 hari lah. So, Alhamdulillah, itu sebab kalau tuan-tuan maklum yang memang sebenarnya apabila kita mendapat arahan, kita sudah melaksanakan proses persiapan di mana kita mampu diatur gerakkan dalam tempoh 72 jam apabila arahan itu diberikan. Tetapi dalam keadaan di Myanmar ada sedikit berbeza. Bagaimana kita tahu, ada kawasan yang bergolak. Tetapi apa yang kita telah dipastikan oleh kerajaan Myanmar sendiri melalui Kementerian Luar, di kawasan yang mana kita akan diatur gerakkan ini adalah dalam keadaan yang selamat dan terkawal, dan kerajaan Myanmar sendiri menjamin yang keadaan keselamatan ini akan diberi keutamaan kepada anggota dan rombongan daripada kita. Sekarang apa yang kita dimaklumkan, lokasi terakhir maksudnya yang telah ditetapkan kepada kita ialah di Sagai, tapi di kawasan Mandalay juga. Tapi mungkin apabila bila kita tiba nanti, mungkin apabila kita membuat pemerhatian dan lawatan, mungkin ada kawasan yang lebih sesuai dan sebaliknya. Tapi setakat ini kawasan yang diberikan adalah di Sagai, kawasan di Mandalay itu sendiri.